I support all efforts to protect the security of Israel. A step which he said remains contingent on Israel respecting the aspirations of Palestinians. Apa maknanya? Maknanya saya bersedia menerima tertakluk kepada syarat. Janganlah faham contingent ini macam contingent kesukan Commonwealth. Ini masalah bahasa Inggeris juga. Ya. Dan saya faham. Saya akan bagi ruang kepada Rembau. Biar saya selesaikan, jelaskan dulu. Apa masalah dengan kenyataan ini? Pertama, apakah saya iktiraf? No. Ya. Saya kata, saya terima contingent upon, tertakluk kepada syarat. Apa dia aspirasi rakyat Palestin? Keganasan terhadap Palestin mesti dihentikan. Pembunuhan terhadap Gaza. Saya bukanlah nak dabik dadah, nak bersaing dengan kawan-kawan dalam UMNO ni. Tapi dalam sejarah politik UMNO, demonstrasi pertama menentang Israel dan Amerika, itu masa saya jadi ketua pemuda UMNO. Ya. Itu kena dalam UMNO. Sebelum itu memang kita lakukan tahun 73 perang Arab Israel, memang kita buat demonstrations. Sila. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Saya ucapkan terima kasih kerana Ketua Pembangkang amat prihatin nak bagi penjelasan mengenai isu Israel, isu kenyataan dalam Wall Street Journal tadi. Dan ini saya nak bahas berdasarkan kepada fakta dan hujah yang konkret, ya. Tidak ada fitnah, tidak ada andaian. Tadi Ketua Pembangkang telah membaca semula petikan daripada Wall Street Journal. Apa yang Ketua Pembangkang baca tadi, saya cuba mengulangi, ya. I support all efforts to protect the security of the state of Israel, a step which he said remains contingent on Israel respecting the aspirations of Palestinians. Betul, Ketua Pembangkang? Itu yang disebutkan tadi. Tetapi saya faham soal contingent, ya, soal perkara ini bersyarat. Tetapi saya nak tanya, kenapa Ketua Pembangkang tak baca sepenuhnya paragraf perenggan tadi dalam Wall Street Journal? Sebab kalau baca sepenuhnya, the meaning is very different dengan izin. Ya? Saya baca sepenuhnya. Quote, I support all efforts to protect the security of the state of Israel, said Mr. Anwar, although he stopped short of saying he would open diplomatic ties with the Jewish state, a step which he said remains contingent on Israel respecting the aspirations of Palestinians. Maksudnya, kenyataan ini ada dua bahagian. Maksud yang disampaikan tadi oleh Ketua Pembangkang, I support all efforts to protect the security of the state of Israel, tidak ada contingent. Itu bahagian pertama. Yang ada contingent adalah untuk recognize the Jewish state, mengiktiraf kerajaan Israel dan negara Israel. Tetapi soal I support all efforts to protect the security of the state of Israel adalah blanket support. Sokongan mutlak yang tidak ada contingent, yang tidak ada syarat, yang diberi secara total kepada kerajaan Israel. Saya nak ambil, ya. Saya nak ambil. Ini perbahasan, ini debat. Tadi Ketua Pembangkang telah memuji falsafah debat, nak cakap soal debat, nak debat dengan Perdana Menteri. Ini kena sikit dengan Ketua Pemuda dah tak tahan. Duduk. Saya minta duduk. Ini debat. Dulu Ketua Pemuda, sekarang Ketua Pemuda mau cakap pasal Israel ni, Datuk Seri. Yang Berhormat, ya. Jadi saya nak cakap, ya, perbezaan yang disebut oleh Wisma Putra, yang disebut oleh Menteri Luar Negeri kita, taking into concern security considerations, jauh lebih pengusi saya nak sambung. Yang Berhormat Ketua Pembangkang dengan I support all efforts. I support all efforts. Saya nak sambung yang betul. Ya, maksudnya bila dibunuh dengan kejam rakyat Palestin, dibuat atas alasan apa? Dibuat atas alasan keselamatan. KJ, terbaik KJ. Ini memang super. Tapi KJ, kita kena konsisten. Kita kena firm lah, solid lah. Jangan flip-flop. Ni kau flip-flop.
Engkau tahu Anwar Ibrahim tu sokong Israel. Engkau bantai di dalam parlimen. Hari ni, engkau sokong Anwar Ibrahim. Kau gila ke apa? Firm. Kena firm, konsisten, prinsip kena tegas. Jangan flip-flop, jangan lalang KJ. Ni, video kau ni, ini dalam parlimen. Hari ni, Anwar Ibrahim. Aku tak tahulah kau jumpa Anwar sekarang kau. Firm mana KJ, mana, prinsip tu mana. Ini terbaru ni, sokong plan Gaza Trump. Bermakna Hamas kena serahkan senjata. Bermakna Trump ambil alih Gaza. Plan daripada Netanyahu. Takkanlah kau nak kata, kau pun sokong plan Gaza. Dulu kau kata Anwar pro-Israel. Ke hari ni pun sama-sama dah pro-Israel. Kena firm lah KJ. Kena konsisten lah.